Berbalik kepada tajuk kita pada malam ini, suka saya mengingatkan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa fitnah Dajjal ini akan menular sebanyak-banyaknya di akhir zaman. Dan salah satu pesanan yang selalu dipesan oleh Rasulullah ialah mendengar bacaan ataupun membacakan surah Al-Kahfi. Ini adalah poin yang paling utama kerana surah Al-Kahfi telah menerangkan segala-galanya tentang Dajjal. Walaupun dari satu ayat ke satu ayat, satu kalimah ke satu kalimah, dan setiap barisnya tak pernah pun memunculkan kalimah dan perkataan Dajjal. Bagi siapa yang dah selalu dan sering baca surah Al-Kahfi, siapa yang gemar baca surah Al-Kahfi, memang untuk elak fitnah Dajjal, memang untuk defend fitnah Dajjal, memang untuk protect fitnah Dajjal. Tapi bila kita baca dari ayat pertama habis ayat 110 pun tak akan pernah bertemu dengan perkataan ataupun kalimah Dajjal. Jadi di mana kita nak cari helah dia? Di mana kita nak cari tipu dia? Jadi Allah dah bekalkan kepada kita dengan satu surah, dan Rasulullah juga sering membekalkan kita dengan hadis-hadis beliau agar membacakan ayat pertama sampai ayat yang ke-10, seterusnya ayat 101 sampai ayat 110. Baik, malam ini saya nak baca hanya ayat pertama, dan saya rasa dah cukup kita menghurai, menganalisa dan mentafsirkan cukup satu ayat untuk mengenali sebahagian besar daripada tipu daya Dajjal yang dimaksudkan.